Pengundi Cina mula rindu zaman Najib Razak. Adakah ini sekadar membaca tajuk utama atau petanda sindrom penafian yang masih berakar? Beberapa hari lalu, Wabi Amirah Aisyah dijemput sebagai tetamu rancangan audio siar The Tiger Show yang dihoskan oleh Encik Amin Iskandar. Dalam sesi tersebut, beliau berkongsi pandangan mengenai anak muda, keadaan kerajaan hari ini serta dapatan lapangan hasil khidmat masyarakat di Puteri Wangsa. Perkongsian itu kemudiannya diangkat oleh media arus perdana. Wabi Amirah mendedahkan sentimen segelintir pengundi Cina di kawasannya yang mula menyuarakan rasa rindu terhadap era pentadbiran bekas Perdana Menteri Najib Razak. Sentimen ini sering disampaikan secara langsung melalui sesi kaunter bergerak. Beliau menegaskan perkara ini sebagai satu amaran serius kepada kepimpinan kerajaan Madani, khususnya DAP. Ia mencerminkan kekecewaan dan kemarahan rakyat terhadap kerajaan sedia ada. Harapan terhadap reformasi dan perubahan besar semakin terhakis apabila realiti tidak menepati jangkaan. Beliau turut merujuk keputusan pilihan raya umum Sabah tahun lalu. DAP gagal memenangi sebarang kerusi daripada 8 DUN yang ditandingi. Keputusan ini dianggap simbol penolakan sebahagian masyarakat Cina terhadap parti tersebut. Kerinduan ini membimbangkan kerana masyarakat seolah-olah sanggup menerima kembali era Najib Razak walaupun beliau sedang menjalani hukuman penjara atas kesalahan rasuah dan pengubahan wang haram. Dalam kenyataan balas terhadap bidasan Ketua Pemuda PKR Johor, Pak Izzuddin Puat, Wabi Amirah menjelaskan bahawa sentimen ini bukan bertujuan memuja atau menjulang era Najib. Ia adalah isyarat amaran kepada kerajaan semasa. Ini realiti akar umbi. Rakyat tidak merasakan perubahan atau reformasi yang ketara di bawah pentadbiran hari ini. Namun begitu, Pegawai khas kepada Menteri Digital Mandeep Singh mempertikaikan kenyataan tersebut dengan menyatakan tiada siapa yang merindui zaman negara dirompak, sambil menyindir kononnya muda yang merindukannya. Kenyataan ini menimbulkan persoalan besar. Siapakah sebenarnya yang gagal memahami suara rakyat? Adakah pemimpin yang memandang enteng sentimen awam? Atau mereka yang sudah terputus hubungan dengan akar umbi? Bukan itu saja, sikap suka membaca tajuk tanpa memahami konteks serta cubaan menidakkan pandangan dan rasa tidak puas hati rakyat hanya mencerminkan ketidakikhlasan kerajaan dan parti pemerintah dalam menangani isu rakyat. Penafian ini membuktikan kegagalan mengambil pengajaran daripada PRU Sabah. Saya tidak mahu mengkritik semata-mata walaupun berada di pihak pembangkang. Tugas asas sebagai ahli politik ialah mendengar suara rakyat, membawa isu akar umbi ke peringkat tertinggi dan menterjemahkannya kepada dasar yang memberi manfaat nyata. Jika politik hanya diurus dari pejabat berhawa dingin, terpisah daripada realiti rakyat, kekecewaan akan terus membesar dan kepercayaan awam akan terus terhakis. Carilah punca sebenar, buat yang lebih baik.